Kami semua Edufluencer KPM. Dan kini kami berada di studio sembang Edufluencer Johor Bahru. Hai semua. Akhirnya program kita pada hari ini selesai juga dan kita semua bertemu pada hari ini kerana bengkel pemantapan JB Edufluencer. Terima kasih kepada rakan kita Puan Nur Azimah Awaluddin. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya jauh daripada kota. Jauh 3 hari 3 malam baru sampai. Ya. Kan? Okey. Dan kerana memberi kami banyak input terutama sekali dalam penggunaan delima. Terima kasih Puan. Puan ke nak panggil kita santai-santai kan? Okey. Untuk pengetahuan semua, ini adalah Edufluencer Johor Bahru dan sebelum itu kita merumuskan hasil daripada bengkel kita pada hari ini kan? Apa kata kita berkenalan dengan Edufluencer Johor Bahru seorang demi seorang. Yang pertama sekali boleh kenalkan diri. Kita nak mula dari mana? Kita nak mula dari mana ni Azimah? Mana yang volunteer ni? Volunteer. Yang kanan. Okey, hai. Saya Lina Lechmanan dari SJKT Ladang Rini. Okey. Okay, so saya next. Nama saya Farah Mudrika binti Zaimi. Saya daripada SK Seri Peling 2 dan mengajar bahasa Inggeris. Hai, saya Siti Nur Hafiza, mengajar di SK Kompleks Buddha dan mengajar subjek matematik. Saya Mariamal, anak perempuan Mulyandi dari SJKT Jalan Yaya Awal. Saya mengajar di kelas prasekolah. Dan saya pula adalah Cikgu Aini Rabiatul Adawiyah dan kini memegang sebagai GPA Co-Curriculum di SK Seri Kenanga. Sebelum ini saya merupakan guru prasekolah di SK Seri Skudai selama 15 tahun. Sekarang lama. Dan dah setahun saya memegang GPA Co-Curriculum. Okeylah kawan-kawan semua. Apa input yang kita dapat hasil daripada berbengkel dengan Puan Azimah kita ni? Okey tak? Semua okey tak? Okey. Siapa nak share dulu? Saya nak share pasal TikTok. Boleh? Tadi kita ada dapat input pasal TikTok. Jadi benda pertama yang paling menarik lah yang saya dapat tahu tadi adalah durasi video. Sebelum ni saya ingatkan kena buat video lama-lama. Jadi rupanya kita nak tarik perhatian tu cuma perlukan 15 ke 60 saat je durasi video. Itu salah satu yang menarik lah tadi saya dapat. Dan paling penting, TikTok tu bukan sekadar untuk suka-suka atau hiburan semata-mata, tetapi TikTok ni adalah salah satu medium kita sebagai edufluencer untuk menyampaikan Maklumat tentang education semua. Okay. Selain daripada tu? Seterusnya saya ingat video stitching. Benda tu memang saya tak pernah buat. First time lah saya dengar cara nak buat, lepas tu cara nak kita letak jawapan kita pada video stitching tu. So menarik juga. Okay, lepas ni I akan buat lah benda tu. Nanti share dengan kami banyak-banyak. Nanti kami share. Lepas ni kan? Johor semua pakat-pakat follow semua TikTokers yang ada, bukan sahaja Edufluencers JB tapi semua Edufluencer je. Kita ada ramai yang sangat-sangat berbakat dan banyak kelebihan dan kepakaran masing-masing. Jadi follow ramai-ramai lah. Banyak input yang terutama sekali dalam bagaimana kita nak upskill PDPC kita di dalam kelas. Sangat ramai edufluencer lantikan daripada KPM dan kita kena support semua edufluencer KPM ini di mana kita sama sekali pun dapat manfaatnya lah. Bukan setakat dapat pahala kan. Okey, apa lagi? Selain sebelum ni saya tak pernah buat rakaman secara live. Tapi hari ni saya dapat maklumat macam mana nak boleh buat live tu. Jadi lepas ni saya nak cuba buat secara live lah dengan murid saya. Saya cuba dulu. Nanti ada apa-apa boleh tanya soalan kan? Boleh kan? Kita terbang kita tinggi. Boleh lah tu. Izzah ada Okey, sebab semua orang dah cakap pasal TikTok kan. Hari ni saya dapat satu berkaitan dengan delima iaitu delima Flix. Sebelum ni macam tak familiar. Saya baru tahu hari ni lah delima Flix tu di mana
ada bahan video yang bukan je kita boleh tengok tapi kita boleh interact juga. Menariklah. Terima kasih Puan Azima. So sebenarnya saya bersyukurlah sebab dapat jumpa dengan influencers JB yang hebat-hebat ni. So saya harap walaupun kita hashtag kongsi sedikit tapi ingat hashtag tu kongsi sedikit tetapi harap-harapnya memberi makna dan impak lah kepada cikgu-cikgu semua. Betul. Saya ada apa-apa lagi yang kita nak berkongsi? Lagi satu. apa Reading dia? along. Okay, tadi sebelum ni kalau buat nak reading tu, I pun tak tahu nak start dari mana. Tapi saya tengok hari ni ada Delima tu ada apps reading along tu, memang banyak membantu. Baru hari ni saya tahu sebab sebagai guru prasekolah kita jarang menggunakan Delima. Okay, jadi hari ni saya buka semua, saya dapat tahu benda ni. Jadi lepas ni yang itu pun saya nak guna ke kelas saya. Dapat idea juga ni. Senang. Okay, lagi satu tentang perkongsian apps Suno AI. Kan dalam Delima kan ada juga kan, dalam ChatGPT ada, Canva, ramai yang tak tahu, ramai yang mengambil pendekatan just masuk terus pada browser Canva kan, tapi tidak melalui Delima. Jadi why not kita selepas ni kita masuk Canva tu melalui Delima portal juga. Dalam masa yang sama kita dapat apa Puan Azimah? Kita dapat naikkan Kita boleh dapat meningkatkan persen penggunaan aktif betul. Delima. Sama-sama kita membantulah meningkatkan. Kerana apa? KPM dah salurkan banyak apps-apps yang menarik di dalam Delima tu. Jadi rugi sangat kalau tak gunakan dan tak maksimumkan penggunaannya untuk manfaat murid-murid kita juga. So kita secara tak langsung dapat membantu meningkatkan kemenjadian murid. Kalau kita nampak kat sini dasar pendidikan digital. Ada 6 teras utama tu. Jadi sedikit sebanyak kita membantu memberi sumbangan lah untuk menghasilkan murid yang fasih digital, melahirkan guru yang berkualiti. Dan akhirnya pendidikan kita juga akan menjadi sebuah pendidikan yang berkualiti untuk melahirkan generasi yang inilah yang celik pandai, berdaya saing dan itulah tip-top lah. Dan paling penting adalah percuma. Tak perlu guna apa-apa duit pun. Kan? Rugi kita tak guna. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian kami pada kali ini. Manalah tahu kita akan berjumpa di studio Edufluencer JB pada masa akan datang. Jadi, jangan lupa sentiasa follow TikTok kami ataupun apa sahaja sebarang media sosial, Facebook, lagi YouTube, Instagram, TikTok. Kita share ramai, follow dan juga subscribe untuk mendapat faedah, terutama sekali bagaimana kita nak upskill PDPC kita di dalam kelas. Itu sahaja daripada kami. Edufluencer KPM. Hashtag kongsi sedikit.